Mat, takkanlah kau tak boleh ingat buah. Tak boleh. Dia kata kau tengok dengan mata buah tu sekejap besar, buah tu sekejap kecil, buah tu sekejap besar, buah tu sekejap kecil. Saya gelak. Habis macam mana kau pergi ukur? Pak saudara aku lah bagi. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, jangan hidup dengan ketakutan tentang orang ni tahu banyak benda. Dalam dunia ni tuan-tuan, saya cerita, kalau saya jumpa Selamat, saya habis katalah Selamat datang lepak dengan saya malam tu, dia selalu duduk kan. Selamat tak akan boleh masuk dalam dunia saya. Rugi je bual dengan dia, saya cerita. Untung dia adalah saya boleh masuk dalam dunia Selamat. Sebab dunia Selamat ni dunia tak akan terjangkau oleh saya. Rindu dia pada mak dia, tentang selalu saya dengar. Saya dengar cerita Selamat ni sama je tiap kali. Sebab dia version dia itu saja yang dia. Jadi cerita dia kerja ke kebun timun. Dia kan tak boleh pergi sekolah. Dia tak boleh baca. Selamat Asrin. Dia tak boleh baca. Jadi cikgu ni panggil bapa saudara dia. Suruh berhentikan Selamat ni kerana Selamat ni pada waktu kecil. Tahun-tahun dulu. Tahun-tahun dia masuk sekolah. Tahun 75. Orang tak tahu. Orang ingat dia gila. Orang kata budak ni tak cukup akal. Zaman tu orang tak tahu autism. Jadi Selamat ni kecil hati lah dia kena buang sekolah. Sebab dia minat pergi sekolah. Dia pukul 4 pagi dah pakai baju sekolah. Kemudian bila dia selampau awal. Dia excited pergi sekolah. Sampai sekolah dia tidur. Sebab dia mengantuk. Dia jaga 4 pagi dia pakai baju sekolah. Dia tunggu dekat tangga. Cerah sikit dia turun. Dia kata sampai sekolah aku tidur. Bila dia tidur, dicampurkan lagi dengan dia punya autism. Dia sekolah tak sampai setahun cikgu suruh buang. Lepas tu saya tanya, Mat, kau buang kau pergi mana, Mat? Aku kerja kebun timun. Lepas tu dia kerja kebun timun. Dia cerita kat saya, aku mula-mula kerja. Dia tak tahu tau nak ambil timun macam mana. Dia kata jari aku ni pendek. Jari aku ni pendek dia cakap. Jadi aku tak tahu. Takkan pak saudara dia pesan timun panjang ni kerat, panjang ni kerat. Hari-hari dia pergi ambil timun yang bapak saudara dia ni Selamat Asrin bin Subun. Subun punya abang ni nama apa? Yunus. Yunus ni pak saudara dia. Bila dia nak pergi petik buah timun, dia tak boleh ukur hari. Subun ni akan bagi kat dia sebiji. Yunus ni akan bagi dekat dia. Jadi Yunus ni akan bagi, pak saudara dia Yunus ni akan bagi dia sebiji buah timun. Selamat kata aku bawa aku ukur. Saya tanya dia, Mat, habis sambil sembang 2 orang. Mat, takkanlah kau tak boleh ingat buah. Tak boleh. Dia kata kau tengok dengan mata buah tu sekejap besar, buah tu sekejap kecil, buah tu sekejap besar, buah tu sekejap kecil. Saya gelak. Habis macam mana kau pergi ukur? Pak saudara aku lah bagi. Bapak saudara dia bagi sebiji buah, dia bawa pergi pokok dia ukur. Sama dia petik. Sama dia petik. Sama dia petik. Sama dia petik. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, untuk orang macam saya adalah satu pengetahuan yang luar biasa. Sebab dia bukan dunia yang kita alami. Jadi dia bukanlah tentang pengetahuan semua orang tahu benda. Experience ni adalah tentang the beauty of knowledge. Dia bukan tentang tentang the arrogance of knowledge. Dia tentang the beauty of knowledge. Dia saja cakap, Mat, kalau buah tu kecil sikit aku tak ambil. Mat, bukan ke buah ni dia lebih kurang? Tak. Dia berkeras dengan dia. Tak. Yunus ajar aku je tu. Aku pergi aku letak buah. Dia letak buah yang Yunus besar tu dengan buah yang tergantung dia petik. Lepas tu kata, Mat, berapa lama kau buat benda tu? Aku kerja sekejap je. Aku malas. Lepas tu ada datang budak-budak kerja. Aku jadi bos. Lepas tu kau buat macam mana? Aku ajar. Aku bagi buah sama. Aku ajar, pegang ni, pergi letak, sama petik, sama petik, sama petik, sama petik. Itulah yang saya dengar, yang saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Dia bukanlah knowledge yang intelek, tapi it's a beautiful knowledge. Faham Dia tak usah risau tentang orang ada banyak pengetahuan. Akhirnya pengetahuan yang kita suka adalah the beautiful knowledge. Bukan the respectful knowledge. It's a beautiful knowledge. Knowledge tu tak pernah ada sebab saya orang yang tak berada dalam penyakit dia. Saya tak tahu. Saya kata dalam hati saya fikir lagi. Habis Mat, kalau dia pendek sikit, pendek Yunus yang ambil. Aduh, aku kata. Lepas tu Yunus datang ambil. Yunus ambil. Aku ambil yang dia bagi contoh aja. Dia bagi contoh. Faham tak? Sekarang tuan-tuan tahu the beauty of the story. Tu saya kata, Mat, kalau yang pendek sikit Yunus ambil. Berarti buah tu boleh dipetik lah. Cuma the beautiful of knowledge untuk dia ambil yang Yunus bagi buah contoh je. Yunus kepit satu buah contoh, ini buah panjang ni, kau pergi petik. Dia jalan lah. Dia ukur pendek sikit, dia tak ambil. Saya dalam hati dah faham dah logik. Takkanlah timun ni besar sekata. Mestilah yang tangkai bawah, tangkai tepi, tangkai depan akan ada beza. Lepas tu, Mat, kalau kau ukur pendek sikit, siapa ambil? Dia kata Yunus ambil. Jadi benda-benda experience dia masa kecil tu tuan-tuan, bagi dekat saya the beautiful of knowledge. Bagi dia tentang unik dan indahnya hidup. Bagi orang yang melalui satu pengalaman yang dia cerita balik dekat kita, yang kita tak akan jumpa pun kawan-kawan lain boleh cerita. Buku tu kita tak jumpa dalam novel. This beautiful knowledge. Tuan-tuan pergi travel sampai ke Amerika, nobody akan bagi tuan-tuan this beautiful knowledge. Berarti dalam hidup dia hanya dipandu oleh panjang timun. Dan dia pun tak pernah tahu esok patutnya dia ambil yang pendek tu pun boleh sebab Yunus ambil. Tak. Aku ambil yang saiz tu je. Sebab tanggungjawab aku, Yunus dah ukur saiz tu. Saya tanya dengan dia, pendek balik lagi, nanti siapa ambil? Yunus ambil. Lepas tu dia kata dia jadi bos. Lama-lama aku malas, dia cakap. Panas. Lepas tu ada budak-budak dia ajak datang kerja. Yunus bagilah suruh budak-budak datang kerja kan. Aku kata, Mat, masa kau jadi mandor kau buat apa? Aku jaga je. Aku jaga dia orang. Lepas tu aku bagi buah timun. Lepas tu kata kau bagi timun macam mana, Mat?
Yunus bagi timun macam mana? Dia bagi yang macam ni, aku bagi kat budak ni. Dia bagi yang pendek sikit, aku bagi kat budak ni. Rupanya bila budak pengganti datang, Yunus dah tahu Selamat punya perangai. Dia bagilah tiga saiz timun Selamat bagi. Jadi budak ni pergi ikut pula cara Selamat, petik mengikut saiz yang Selamat bagi. Jadi tergunalah pakai sistem yang Yunus tak payah kutip. Sebab Selamat kata budak yang besar ni dia bawa gagal, dia badan besar, aku bully dia, aku bagi buah besar. Lepas tu ada budak datang, dia baik dengan aku. Dia tak kurang ajar dengan aku bagi buah kecil sikit dekat dia. Aduh, this is the beautiful of knowledge. Berarti Yunus pun tahu nak kontrol Selamat ni, bagi 3 saiz buah. Selamat bagi kat 3 budak berbeza. 3 budak berbeza jalan petiklah 3 saiz buah berbeza. Selesailah masalah yang saya fikir ni. Tentang selama ni buah timun ni besarnya tak sama. Macam mana Yunus boleh bagi dekat Selamat petik buah panjang, pusing Selamat kebun tu, Sumit datang kat belakang. Maka Yunus ni nak selesai masalah. Dia nak latih Selamat pegang 2-3 biji buah, tak boleh, dia tak faham sebab dia autism. Maka Yunus kata panggil budak-budak kerja. Bila panggil budak kerja, siaplah 3 budak ni dengan 3 saiz timun. Sebenarnya timun tu semua boleh dipetik. Cuma kalau timun kata semua boleh petik, nanti Selamat kata takut Selamat pergi petik yang bunga timun yang kecil pula. Sebab dia mempunyai satu spektrum berfikir. Jadi apa tuan-tuan nak fikir dalam dunia ni? Semua benda orang tahu. Banyak benda tuan-tuan tak tahu. Knowledgeable, the beautiful of the story, the moral of the story. Ada setengah benda kita bagikan. Knowledge tu besar, tapi tak ada moral pun. Tuan-tuan tahu tentang semua enjin kereta. Cerita tentang Ferrari A to Z, tuan-tuan tahu. Tapi dalam cerita tak ada moral of the story. Dia hanya ada satu je. Kau ada duit, kau boleh beli kereta mahal dan kau nampak macam orang kaya. Lepas tu kau nampak macam orang kaya, kau mesti tahu cerita tentang kekayaan kau. Kau cerita square feet rumah kan. Aku kalau 2,400 square feet aku renot. Kau boleh cerita. Itu dipanggil sebagai knowledgeable. Tapi dalam knowledgeable yang kita nak adalah the beautiful of knowledge. Knowledge tu mesti memberikan kita makna.